Dalam satu hadis Nabi menyebutkan, inna umara buyutillah hum ahlullahi azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Tabrani. Orang yang kerap pergi ke masjid mengimarahkan rumah Tuhan, mereka itu adalah orang Allah, geng Tuhan. Apa artinya? Kita biasa atas bumi atau muka bumi, kita suka kelompokkan orang ikut zon-zon politik, ikut zon orang besar istana macam tu lah. Contoh, ustaz itu jangan main-main dengan orang tu ustaz. Ngapa? Oh, itu geng tuanku tu. Kan? Dia geng tuanku ayatnya. Jadi kita pun tak berapa nak samsing sangatlah. Itu jangan main tu, itu geng Tan Sri tu ustaz. Geng Tan Sri. Oh, itu geng Tun tu ustaz. Oh, geng Tun pula. Oh, ini geng YB Datuk sekian-sekian. Oh, dia ada geng-geng orang-orang dia. Dia ada orang-orang dia. Ni orang Datuk Seri, ni orang Datuk ni. Macam-macam lah. Tapi orang yang kaki masjid, ini orang Allah tu. Jangan main-main. Itu orang Tuhan tu. Kenapa? Sebab dia yang siang malam di sini gelanggang dia. Rumah Tuhan, dia geng Tuhan lah. Apa manfaat menjadi geng Tuhan? Geng ni jangan salah faham, nanti viral, nanti kata ustaz ni macam nak menyamakan Tuhan ni macam makhluk pula, ada geng 404, 434. Bukan geng gitu. Kita nak menggambarkan ahlullah, rapatnya diri dengan Tuhan. Rapat.